rancangan Rona Goreng. Topik hari ini adalah Ramadan Confession. Pengakuan sepanjang Ramadan. Oh, pengakuan. Saya punya confession, saya memang sakit hati setiap pukul 10. Oh, saya akan bancuh kopi. Dan bau dia naik. Bau dia sangat semerbak. Kita dah membantu lah. Sebab kita hidup je, kita tak boleh minum kafein. Tapi Tapi rasa tu ingin lah. Di bulan Ramadan lah, itu ada kopi dia bau tu kan macam Amin ada jawapan? tak ada sedap. Ada. Itulah sebab tu fikir tu, tengah fikir. Ke Amy confess kat orang lain? Saya first day puasa, tak tahu, kita lupa tahu kadang-kadang. Lalu saya pun bangun, apabila saya mungkin tengah jam 2 patanan lah. Tapi snack lah, tak, bukanlah sate ke apa, macam Mami Monster punya tu kan. Lalu saya bangun, saya minum air, pergi toilet. Dah layan kat mana cahok sampai krok. Mati dan level. Lepas tu saya angkat 1, 2, 3, sok. Puasa tu, sampai sekarang mak bapak saya tak tahu. Saya tak pernah cerita dengan orang. Hari ini special saya cerita dengan orang. Saya simpan lah. Bila? Masa anda umur berapa Masa form 2, form 3 weh. Oh, kecil. Dia tu kalau tak tahu pun. Tapi lupa tak? Banyak compilation kat TikTok, Ramadan kau orang post yang dia lupa hari tu puasa. Oh, kalau pengalaman saya, yang saya ingat lah, satu je. Saya ingat kawan-kawan saya, kita orang sahur samyang. Time tu makan pedas je. So, bila habis sahur tu, okay tidur. Bangun je dalam pukul 9 tu, masih-masih sakit perut. So, memang ada kawan saya tu macam, okay tak apa, kita digalakkan untuk berbuka. Masih tunggu. Sebab sakit tu. Time tu berebut lah, nak apa, berpersah standar. Hari je. Sehari je. Tapi kita ganti lah. Saya ada confession. Okay. Semasa ni saya sekolah. Okay. Masa ni saya sekolah rendah. Saya pergi bazar dengan mak saya dengan adik saya. Sekolah rendah lepas tu saya duduk belakang, kereta seat belakang. Dah beli keropok lekor lah. Lepas tu setelah lapar saya sangat. So saya makan senyap-senyap. Sampai sekarang mak saya tak tahu pun yang saya. Oh my god. Tapi makan tu, tahu tak kalau makan keropok lekor tak nak dia telan, dia bagi dia lembek dalam mulut. Kau hisap. Lepas tu balik rumah sambung minum air. Tapi masa buka puasa sama-sama tak tahu kat orang. Tak, masalahnya adik dia dengan mak dia tak perasan kau lekor tu dah berkurang. Ya Allah, tak perasan. Alhamdulillah lah. Macam beli RM3 tinggal RM2. Masa tu tak perasan lah. Mungkinlah. Kalau time kecil saya ada satu momen yang ayah saya beli chips semua. Lepas tu daripada pukul 2 sampai ke pukul 6 tu saya makan sikit-sikit tau. Lepas tu mata nak buka saya cakap, kenapa makan sikit? Saya tuduh adik saya. Padahal dia tengah puasa penuh. So dia yang macam, oh kau tak puasa je dulu lah. Tapi sejujurnya masa kecil kalau ambil wudu kan memang akan minum water. Kan kita balik tengah hari kan panas-panas kan masa balik sekolah. Okay, kita mandi, alam sikit mandi. Oh betul lah, ada mak cakap apa dia kalau nak sedar berudu dengan Fanta tu berlidah. Kalau saya time, kalau macam tu saya time sekolah agama lah kan solat zuhur asar kan. Tapi time asar je time tu time kenyang. Time puasa lah baru wudu start boleh kubur. Kau Allah Akbar. Kadang-kadang kita nak beraya ni, kita tak ada niat pun nak show off. Tapi akan ada saudara mara kita yang kereta baru sop. Handphone baru sop keluar. Nak direkas kak, kita dah cakap yang dekat compare berapa inci, korang boleh menang iPhone 17 Pro Max. Wow. Selain tu, boleh menang Nintendo Switch 2. Lepas tu dapat basikal boleh elektrik ke? You right. Oh, you right. Ya, dah Wow. dapat. Okay, senang je. Macam dia. Gunakan compare untuk insurans dan road tax plater. Kereta motor pun boleh. So nantikan part 2 korang. Okay, jumpa lagi dalam next part ni. Yang paling best episod yang datang ni dalam rancangan apa geng? Rona Goreng.